Assalamualaikum. Hai, saya Suryati Haji Nafis Suria Matahari. Hari ini nak bawa anda semua ke balado di Laman Padi Pantai Cenang. Kita nak tengok apa ada kat sana. Jom. Okey, Suria Matahari bersama dengan juru kamera Aiman. Kami berada di tempat yang teramat cantik, sangat cantik di Laman Padi Pantai Cenang Langkawi, dan kita akan bersama dengan usahawan yang berjaya ya. Dan beliau merupakan anak Melayu, anak Malaysia yang gigih. Jadi kita nak berkenalan dengan beliau dan usaha yang dijalankan oleh beliau. Jadi kita bersama dengan Encik Kamal, Encik Ahmad Kamal Abu Bakar. Assalamualaikum. Tengok tu berseri-seri tu. Nampak kejayaan tu dari wajah tu. Nervous ni. Dan pastinya kita telah melihat ya banyak sekali usaha yang dijalankan oleh Encik Kamal di restoran balado di Laman Padi Pantai Cenang. Okey. Jadi kita nak Encik Kamal perkenalkanlah diri supaya kami lebih kenal dengan dekatlah dengan Encik Kamal dan usaha-usaha yang dijalankan. Ya. Baik. Okey. Sebenarnya dari segi introduction lah ya. Kami dah operasi 3 tahun. Okey. Of course buat permulaannya semua bisnes ni bermula dengan minat dan pengalaman. Dan memang saya dan anak saya lah, anak sulung saya di Sharjah, berminat masuk bisnes permakanan ni, tapi pengalaman zero, pengalaman kosong, dan juga memikirkan tentang Langkawi ini sebagai satu destinasi turis lah. Jadi kita mengambil keputusan memulakan satu bisnes yang konsentrate dari segi servis dan hartanah. Jadi sekarang kita cerita sikit pasal bermulanya sebenarnya dengan Tokopi lah. Tokopi. Kami, syarikat servis kami ni nama dia Lifestyle. Kita ada Tokopi, which is kedai kopi kampung lah sebenarnya. Kita ada restoran, dan baru-baru ni kita akan memulakan satu fast food. Fast food. Cerita Tokopi ni sebenarnya cerita nak mulakan masuk bisnes makan ni, I think dah mungkin 8 tahun kot. 5 tahun bercerita je, bercerita. Ada sekali tu about 3 years ago, I was in Bali, and then I was in a kedai kopi lah. Nama dia kalau tak salah Kopi Toko. Kopi Toko. Di sana. Kecil je tempatnya. Kecil je. And I told myself, kalau macam ni boleh je buat start. So I call myself, okay, let's start. Jadi bermula kita namakan dia Tokopi. Dua perkataan, toko dan kopi, kita sambung lah. Itu sejarahnya. Itu sejarah dia, permulaan dia lah. Kami mulakan mula-mula Tokopi ni di Kuah. Di Kuah. Jadi konsepnya is kedai kopi kampung, tapi dipermodernkan. Maksud saya tu kedai kopi kampung selalunya tak ada aircon. Ini ada aircon. Kami tak aircon pun ada juga kawasan luar. Cara persembahan makanan tu itself. Zaman dulu kedai kopi kampung mungkin nasi lemak saja ataupun ada mihun goreng ke. Jadi kita tambah dia punya menu lah. Dan juga masa mula-mula start tu sebenarnya saya nak jual kopi O je. Kami source kopi kami dari Aceh. Dari Aceh. Dan tapi dengan masa kita start introduce cappuccino semua tu lah, pasal permintaan. Sama juga dengan menu kami. Dulu mula-mula masakan lokal lah. Tapi sekarang kita dah ada introduce western. Kita ada pasta, kita ada tengok tempat lah. Tokopi kami yang kedua di Pantai Tengah. Itu kawasan turis, jadi situ ada pizza semua tu lah. Dan baru-baru ni
kami baru buka satu restoran hanya masakan Melayu pula di Laman Padi ni, Belado ni, Belado. Ini hanya masakan Melayu, tak ada pasta, tak ada pizza, semua tak ada. Sebab ni kawasan cantik, kawasan Padi. Dan Sugar Bun tu insya-Allah bulan depan lah. Ya. Bulan depan Sugar Bun ni fast food. Fast food. Jadi kami pegang franchise untuk Langkawi lah. Untuk Langkawi. Cerita secara am lah, secara am. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, balado ni konsepnya mesra alam ya. Saya buat satu sebab ialah kalau kita pengunjung dari luar negara, mungkin dia pokok serai, dia tak tahu apa pokok serai kan, misalnya. Okey, saya boleh tunjuk. Ada boleh tengok. Dan certain things yang kita ada tanam sini, kita memang serve pun. Selain itu, apa lagi yang menariknya di balado ni dari segi menunya, hidangannya, konsepnya? I would say is more nak cakap masakan Melayu pun tak, dia more utara lah. Oh, masakan utara. Macam kami ada nasi goreng ikan temenung. Ya. Saya difahamkan ini popular Kedah lah. Daging rebus. Ya. Daging rebus. Daging rebus tu ada sambalnya. Ada sambal kerisik. Oh, sambal kerisik. Wow. Favorite saya tu. So kita introduce benda-benda macam tu lah. Jadi kita tak ada mi goreng, tak ada. Tak ada goreng, tak ada mi goreng. Nasi goreng ada dah. Nasi goreng ada, mi goreng tak ada. So we are trying to kita introduce masakan Melayu. Tapi bezanya kami ni dari segi presentation lah. Kalau dipikirkan masakan-masakan ni, apa yang kita jual di sini tempat-tempat lain ada je, kan. Jadi kita cuba buat presentation kami berlainan, cara servis berlainan. Kita menaikkan taraf Langkawi ni lah sebenarnya, bukan it's not just business lah. Apa menu yang menariknya di sini? Untuk menu kita di Belado ni, macam Cik Kamal cakap tadi lah, kita akan fokus kepada makanan-makanan utara. Dan ada makanan yang orang kata tak banyak kedai ada. Contohnya macam masak lemak siput sedut. Sedap tu antara yang jarang lah nak dapat lah kat mana-mana kedai. Lepas tu kita ada special menu kita panggil nasi goreng ikan temenung. Tu antara signature dish kita. Dan yang lain tu kebanyakan memang utara punya style lah. Kita ada masak lemak, sup petola, semua tu lah. Makanan kampung, senang kata. Dihidangkan dengan nasi putih. Yang biasa nasi putih, sambal belacan. Yang menariknya nasi putih ni dihidangkan dalam bekas rotan ke apa? Yes, lebih kurang macam tu. So akan ada servis staff kita yang akan serviskan kepada cedokkan nasi kepada customer lah. Jadi nasi tu lebih harum lah sebab letak dalam bekas rotan tadi. Memang satu yang membawa kelainan lah hidangan yang terdapat di balado ni. Okey. Dan mungkin Cik Dina boleh kongsikan juga dengan kami bagaimana bagaimana konsep yang dibawakan ini menarik pelancong yang terdapat di sini, dan apakah perancangan dari segi konsep dan makanan yang dibawakan. Alright. So untuk sebagai operation macam biasalah di Tokopedia ataupun kita panggil AK Lifestyle company, kita menjalankan sistem macam mana orang kata perniagaan F&B yang lain. Kita pakai sistem yang sama untuk memastikan kita punya operasi ni berjalan dengan lancar. Start daripada dapur sampai ke orang kata customer service lah. Cumanya macam Puan Suri saya nak bagi tahu lah, contohnya macam kita punya bezanya dekat Tokopedia atau Belado ni adalah saya rasa daripada segi kekuatan tim kita lah ya Cik Kamal. Berapa ramai ya? Ya, sebab di sini majoriti saya bagi tahu memang tim kita tergolong daripada golongan-golongan belia lah, which is anak-anak muda. Anak-anak muda tu nampak kan? Muda-mudi juga. So sampai sekarang rasanya hampir 50 orang staff. 50 orang. Ya. Dan semuanya orang kata berasal daripada Langkawi lah. Anak jati Langkawi. So daripada segi struktur organisasi, macam biasalah kita dibahagikan kepada beberapa department. Kita ada kitchen department, service department, drink department dan juga bakery.
Kalau bakery kita ada di Pantai Tengah Cik Kamal. Ya, ada bakery kan, Yes. ada kek dan Bakery. kopi apa semua lah. Croissant apa semua. Bakery ni sebenarnya kami created a separate company. Mula-mula dia asalnya satu company saja. Okay. Tapi sekarang kita dah asing-asingkan. Bakery ni sekarang ni kita also supply to hotel, restaurants. So itu that creates another business lah kiranya. Ya. Dengannya ada satu lagi tempat yang sedang dibangunkan ya, yang dikatakan akan menjadi pusat penyediaan untuk produk-produk. Yang tu bertempat di Kedah Cik Kamal. Kedah ataupun kami panggil sebagai Toko Hub lah. Toko Hub. Dekat panggil situ Toko Hub. akan jadi tempat kami menyediakan semua production untuk disupply kepada outlet-outlet yang ada. Okey. So situlah tempat. Kadang-kadang dapur tu kecil kan. Ya. Jadi kita ada production hub. Ya, sesuatu yang baru dan pastinya akan memberi manfaat kepada ramai lah. Jadi kita pula boleh makan ya di pondok-pondok ya. Di pondok-pondok ni makan macam mana tu? Makan ni hidang ke apa? Macam mana? Ya, di pondok selalunya kita akan makan hidang lah. Customer akan duduk di pondok and then ada service staff akan pergi ambil order. And then once diorang dah ambil order, kitchen dah prepare food, semua food akan dihidang. Begitu macam semualah standard lah, cedok nasi apa semua. Makan sambil bersila. Ya. Bersila. Tak ada meja. Kalau dekat pondok memang style macam tu. Mesti yalah pelanggan ni akan pilih lah dia nak pilih duduk lah. dekat meja makan ke ataupun nak pergi duduk kat pondok tu bersila. Betul. Bersila atas tikar. Kita bersila kalau di sini ada aircon, di luar tak ada aircon. Pilih lah yang mana, tapi berangin lah kalau bukan berangin tu seronok lah. Tapi disediakan juga kipas angin semua kan? Betul, kipas angin disediakan. Okey. Jadi makan hidang ni makanan panas lah selalunya dengan nasi dan lauk-lauk kan? Kami tak ada tak ada ready to go punya food lah. Semua memang buat on the spot buat. Dan tadi Surya ada nampak tempat membakar ikan kan kat situ. Okey, maksudnya di luar tu ada demo bakar ikan lah. Memang kami part of our menu ikan bakar. Ikan bakar sate. Sate pun ada? Ada. Dia sebenarnya salah satu cara juga kita nak attract orang masuk kan. Ya, betul. Bila bakar asap dah merebak mata dan dia bau tu. Haruman dia tu. Betul. Selalu ikan bakar ni ada hidangan sambal belacan apa semua kan. Ulam-ulama. Ya betul. Itulah matching dia, kena matching dengan yang tu. Okey, kalau setakat ini ya pelanggan yang datang ke Balado, bagaimana dia punya orang kata minat mereka, bagaimana keadaan mereka, maksudnya apa feedback mereka macam tu setakat ini. Untuk first stage ni alhamdulillah kami dapat feedback yang boleh kata memuaskan lah. Sebab kita pun baru buka. Ya betul. I sometimes notice macam ialah orang putih kan. So sometimes I tanya lah what do you order. Hari tu ada tanya ikan masin. Ikan masin. Jarang sekali masalah. Ikan masin. I cakap this is salted fish. Ya, kita mau cuba. Dicuba. I think tourist ini they suka lah tempat macam not just here lah, mana-mana bukan. Local food lah. Local food. Betul. Bukan dia nak cuba makanan dia je kan. So they are willing to taste and whatnot. So I think that's one of the reasons why kita ambil tempat ni lah. Dan pasal memang environment dia cantik. So sambil dia rehat tu, tunggu makanan, take photographs and whatnot, just for fun. Sebab di sini juga ada macam-macam aktiviti ya, dah ada tempat-tempat lain juga yang dilawati lah. Macam kami di Pantai Tengah, kami setiap hari Sabtu kami ada traditional music. Traditional music. Traditional music live lah kat situ. Live. Betul. Traditional music. So that one we will also introduce here lah once a week. Maksudnya ada nanti kami nak menghidupkan. So like I say, it's not just an issue of kita nak bisnes jual makan. Tak. You know, it's part and parcel kita nak menaikkan taraf presentation kita ni. Culture show lah ada kat sini nanti kan. Tarian belum lagi. Coming soon. Coming soon, insyaAllah. Mungkin nanti dah macam perniagaan Cik Kamal sendiri ada tempahan daripada mereka yang berkumpulan kan. Boleh.
Semestinya tempat ini sangat menarik. Okey. Jadi kita harapkan dapat menikmati ya suasana yang sebegini bersama-samalah nanti kan. Dan semestinya yang kita nak tahu harapannya dan perancangan di masa akan datang. Apa yang akan dilakukan oleh Cik Kamal? Ya. Of course, aspirasi lah, aspirasi kami. Of course, number top of our mind is kami ada dua aspirasi. The main one, one of the top one is of course we want to create brand names. Okay. You know, Tokopi is a brand name, ataupun Blado is a brand name, atau whatever other business yang I nak buat. So basically, I want it to be a brand name whereby I can also transfer it to other places lah. For example, you know, Tokopi di KL ke, wherever lah. Yeah. You know. Dan number dua, of course, we want to play our part. Naikkan lagi taraf Langkawi ni. You know, just bukan dari segi makanan aja, cara bila orang datang, you know, treatment kita bagi pada turis, pelanggan kita. Bukan saja pelanggan luar negeri pun, pelanggan rakyat Malaysia yang datang sini dari Johor ke whatever, you know. So then they know that ada benda ni. So I have these only two aspirations, just to create brand name and to uplift the game, the game dekat Langkawi ni. Yeah. Because Langkawi ni tetap akan jadi tourist hub, the major tourist hub for sure. Yeah. Akan terus menjadi tumpuan dunia kat sini. Yes. Pastinya mereka akan mencari masakan Melayu, masakan Malaysia. Betul. Encik Kamal sebagai pemilik ya Balado dan juga beberapa produk lagi yang terdapat dalam syarikat Encik Kamal lah. Tentunya ada kemanisannya, ada kejayaannya yang mungkin nak kongsikan dengan kami. Ya. Of course lah, bisnes ni semasa memulakan bisnes ni kita selalu memikirkan untung. Pening kepala tak pernah fikirlah. Saya bila saya nak buka kedai ni, mula-mula kan memikir apalah susah sangat buka kedai kopi ni kan. Pagi-pagi pergi pasar beli barang bercerita. Tapi tak macam tu. We need a team. Kami memang ada satu team. Dan kita ada bahagian account, bahagian HR, social media. You know, it's a big team. Jadi kalau the success of Tokopi ni, insyaAllah, the success of lifestyle ni tak bergantung pada seseorang saja. It's a team effort. Jadi kami ni constantly selalu mengingatkan everybody lah, including myself, apa kelemahan kita, you know, macam mana nak improve dan meningkatkan lagi taraf professionalism. You know, kadang-kadang kita bawa sama our staff pergi ke Kuala Lumpur ke, pergi ke Aceh, bawa ke Aceh, biar dia buka your minda lah. Nampak dari mana datang kopi ni, macam mana dia orang buat. Kita melancong sambil belajar lah. Belajar. Bos dah bagi satu peluang dan sebenarnya itu satu kelebihan untuk mereka belajar sambil berseronok dalam bekerja lah. Betul. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Ya, insyaAllah. Terima kasih Encik Kamal dan juga Cik Lina, Operation Manager, dan semestinya kita sangat berbanggalah dengan apa yang diusahakan oleh Encik Kamal dan tim. Tahniah daripada kami di RTM. Okey. Dan kita doakan kejayaan demi kejayaan dapat diraih oleh anak Melayu, anak Malaysia yang terus mengusahakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk semua. Dan pastinya Balado di Laman Padi Pantai Cenang Langkawi yang dikelilingi oleh padi yang menghijau. Kita tunggu musim dimasak nanti menguning. Itulah keistimewaan di tempat ini. Okey. Saya Suryati Haji Snapi, Suria Matahari dan juga juru kamera Aiman untuk RTM.